Semua isteri nak masuk syurga, tetapi ramai yang tak nampak betapa besar perjuangan seorang isteri untuk terus bertahan di jalan menuju syurga Allah. Ada hari dia penat tetapi tetap bangun mengurus keluarga. Ada waktu hatinya terluka tetapi dia tetap memilih diam demi menjaga rumah tangga. Kadang-kadang dia menangis sendiri, kemudian dia lap air mata itu sendiri dan kembali senyum seperti tiada apa-apa berlaku. Menjadi isteri yang soleha bukan bermaksud dia tak pernah lemah, tetapi di sebalik kelembutan dia ada hati yang sedang berjuang setiap hari kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, wahai para suami, kalau Allah kurniakan kita seorang isteri yang masih setia bertahan bersama kita, bersyukurlah. Jangan hanya tahu memimpin isteri pada nama, tetapi pimpin juga hati dia. Jaga perasaan dia, dengar penat dia dan hargai setiap pengorbanan yang dia simpan dalam diam. Kerana kadang-kadang seorang isteri dia bertahan bukan sebab hidupnya mudah, tetapi sebab dia terlalu sayang pada keluarga yang sedang dia pertahankan. Dan percayalah, rumah tangga bukan jadi kuat kerana tiada ujian, tetapi kerana ada suami isteri yang tetap memilih sabar, tetap memilih bertahan dan tetap memilih Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap keadaan. Pimpinlah tangan isteri menuju syurga Allah, bukan hanya berjalan bersama ketika senang, tetapi tetap menggenggamnya ketika susah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala lembutkan hati setiap suami untuk lebih menghargai isterinya dan kuatkan hati setiap isteri untuk terus sabar dalam ketaatan. Moga Allah permudahkan segala urusan kita, Allah luaskan rezeki kita. Wallahu a'lam. Jangan lupa komen amin, save video ini dan sebar-sebarkan.